Macam yang suami saya cakap lah, nak adapt dengan family dia tu agak payah sikit lah. Manakah saya dah berumah tangga, nasihat yang saya boleh bagi ialah percayalah, dia bukan perlukan masa. Memang takkan boleh adapt selama-lamanya. Sebab at the end of the day, kita tetap orang luar. Orang dulu nama saya Cikgu Syarif, saya seorang content creator dekat TikTok. Saya nak tanya, Tuan dengan Puan dah berumah tangga? Ya. Okey, saya ada beberapa soalan saya nak tanya. Kalau kata okey, saya perlukan masa Tuan untuk saya nak bagi kebahagiaan pada Tuan untuk hari ini. Kalau Tuan setuju, saya perlukan masa Tuan dalam 2 jam. 2 jam. 2 jam. Sebelum tu saya nak tanya, boleh tak 2 jam? 2 jam. Tapi saya promise, ni once in a lifetime punya peluang. Kalau berani nak cuba. Apa nak tanya? Saya nak tanya dah berapa lama tahu, berapa lama kahwin. Boleh lah. Tanya. Lepas tu saya nak reward Tuan dengan Puan. Kalau Tuan dengan Puan ada masa, minimum 2 jam. Boleh? Boleh saya dapatkan nama Tuan tak? Zul Irwan. Zul Irwan. Puan? Azlin. Puan Azlin. Okey, daripada mana ni? Daripada Selayang. Dah berapa lama rumah tangga ni? Sekarang ni baru masuk dalam nak dekat setahun lah. Dekat setahun. Belum dikurniakan cahaya mata? Belum lagi. Belum lagi. Okey. Alright. Saya keluar dari rumah hari ni satu niat je. Saya nak bagi, orang kata apa, satu kebahagiaan pada pasangan suami isteri yang saya rasa layak terima benda tu. Tapi sebelum tu saya nak tanya, sepanjang rumah tangga ataupun sepanjang kehidupan Tuan dengan Puan, ada tak pengalaman yang buruk, yang menyedihkan, yang pengalaman tak elok lah, momen yang tak best? Nak kata ada pengalaman buruk pun tak ada sangat, sebab kita orang baru kahwin pada bulan 8. Dan dia pengalaman buruk pun adalah sikit. Duduk sekarang kan duduk dengan mak parent, bini saya dia nak adapt dengan parent tu agak lama sikit lah. And then macam-macam agak lah masalah dia, kalau apa-apa dia cerita lah masalah dengan saya. Faham. So the moment bad thing masih tak ada sangat lagi lah. Alright. Untuk Puan? Macam yang suami saya cakap lah, nak adapt dengan family dia tu agak payah sikit lah. Manakah saya dah berumah tangga, nasihat yang saya boleh bagi ialah percayalah, dia bukan perlukan masa. Memang takkan boleh adapt selama-lamanya. Sebab at the end of the day, kita tetap orang luar. Maaf cakap, tapi itu realiti. Cuma kita boleh, masa tu akan membuatkan benda tu jadi lebih mudah. Di ke depan tu dia akan mudah. Okey. So, korang tak ada, sepanjang korang hidup ni memang tak ada langsung pengalaman-pengalaman buruk ke ataupun apa, benda yang buruk terjadi pada korang ke? Buruk tadi tak ada lagi. Tak ada lagi? Masa takat tak ada lagi. Sebab kami pun baru je nak berpindah nanti untuk duduk sendiri. Maybe pengalaman buruk akan ada masa tu lah. Sekarang dah kerja? Sekarang dah kerja. Kerja sebagai apa? Saya kerja sekarang ni kerja sebagai station manager lah. Station manager? Untuk company prasarana. Ini orang besar prasarana. Tak adalah. Kita orang biasa je. Maksud dia kira dekat stesen Tuan tu ada berapa biji bas? Saya handle train. Ui, lagi advance. Alright. Train. Berapa biji train? Kita ketar ni. Biji train tu ikutkan pada dia ada dua. Satu ada waktu peak hour, satu 6 peak hour. Kalau waktu peak hour tu dalam 37 train lah kita akan ambil tahu. Kalau waktu 6 peak hour tu dalam 28, dia tak banyak, dia kurangkan. Alright, sebelum dirikan rumah tangga ni dah berapa lama kenal? Saya dah berkenal dengan dia lama dah, sejak saya dari belajar universiti lagi. Saya masa tu masih lagi dalam, belum lagi proses serius lah, berkawan-kawan. So dalam siapa yang approach? Siapa ni? Approach siapa? Saya dulu lah approach dia. Saya approach dia dulu. Masa approach tu apa yang Tuan rasa macam nak try Aminah ni? Maaf bukan maksud saya, macam nak try lah awet ni, macam tu. Masa saya nak approach dia, first saya nampak masa program lah, saya nampak dia. And then dia pun satu group saya masa program tu. Masa saya berkenal, bila starting saya betul-betul nak mengorak dia tu, bila time dekat social media saya ternampak dia. Saya ternampak dia, saya start dari situ, saya nak kenal dengan dia. Mai tanya Puan pula, Puan diam ni kan. Apa menyebabkan Puan tertarik pada suami sekarang? Saya tengok dia ni seorang yang bertanggungjawab, lepas dia disiplin, dia calm. Orangnya saya jenis yang saya gelabah sikit orangnya. Jadi bila dengan dia saya jadi teratur lah. Dia macam dia membantu lah. Okey. Maksud dia masa nak kenal mula-mula tu pun dah rasa macam kan, brother ni macam tenang je, macam tu lah. Calm je orang dia. Dia
je. Macam tu. Betul kan? Tak tahulah apa dia nampak saya lah. Alright, sepanjang hidup tuan dan juga sepanjang hidup puan, ni saya tanya direct terus, pernah rasa kemewahan tak? Kemewahan selepas dah kahwin Sebelum kahwin ke, selepas kahwin? Kalau ikutkan, kalau rasa kemewahan tu sebelum kahwin tu adalah sebab kita banyak bergantung kepada family lah. Okey. Family mak pak, ibu ayah kan. Lepas berapa kahwin ni nak rasa kemewahan tu payah sikit. Sebab kita dah mula hidup rumah tangga dia, dia dah mula managing money lah sebenarnya. Dia dah mula main, dia kena manage money betul-betul lah. Boleh nak rasa macam happy, tapi tak boleh terlebih sangat. Memandangkan korang baru kahwin, saya tak nak ambil lah masa sampai 2 jam. Kesian pada korang mesti nak rushing semua. Boleh tak follow saya pergi kat kereta saya kejap? Saya nak bagi hadiah aja. Boleh? Boleh Ada TikTok kan? Ada. Pernah guna TikTok? Tak pernah. Tak kenal saya kan? Alhamdulillah. Jom. Tak kenal tu bagus. Manakah korang sporting, ni adalah hadiah saya kepada korang lah. Okey, lillahi ta'ala memang nak bagi je. Alright, ini niat saya bagi sebagai hadiah saya kepada korang. Plan asal nak ambil masa lama, tapi macam tak nak lah, tak nak ganggu. Sebab korang ni sweet. Orang yang sweet ni kita tak elok kita tunggu-tunggu. Okey, ni kereta saya. Okey. Alright. Okey. Alright, puan. Alamak, terabuk sikit. Okey, pilih yang mana satu nak, ambil je. Ini saya bagi tahu. Ini saya rasa perfume. Ini perfume. Ini blender yang korang boleh letak buah ke sayur ke, blend dan bawa pergi minum terus. Ini kalau tak silap saya, ini kenaan dengan beauty lah. Skin care, serum, mask untuk lelaki, botol air, dan depan ni surprise. Depan ni surprise. Pun boleh ambil satu. Silakan. Barang je lah. Satu barang je. Syarat dia kena ambil yang kotak-kotak kali. Jangan tinggal kotak pula. Sebab apa? Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Itu. Okey, buka tengok ada apa. Kalau ada coki-coki jangan marah saya. Sebab dia random korang yang pilih. Apa tu? Gelang Ini adalah rantai 1 karat belian moissanite. Dah buat tuan pilih, kena ambil ini lah. Ini 1 karat moissanite diamond lah yang saya pakai tu. Nasib baik tak pergi ambil yang perfume ni apa semua kan. So ini adalah hadiah saya kepada korang. Korang ada TikTok Boleh bantu saya follow saya tak? Saya baru ada 25 orang. Betul. Buka cek. Jadikan orang yang ke-26. Sebab saya nak buat live. Cukup 1000 saya baru boleh buat live. Sekarang saya nak buat live pun tak boleh. Apa Nama saya Cikgu. Ya saya. Okey, terima kasih. Jadikan orang yang ke-26. Okey. Terima kasih banyak. Saya hargai sangat-sangat. So saya kena cari beberapa orang lagi ya. Okey. So saya selalu buat live hari Jumaat dan Sabtu. And then dalam live tu kalau ada kesempatan jam 8 malam ke atas tu, kalau ada peluang masuk dalam live tu cakap saya yang menang hadiah daripada Cikgu dekat Wangsa Maju ke apa. Kalau saya baca tu insya-Allah saya hantar satu barang. Kita DM dia kita bayar. Alright. Kita ambil gambar boleh? Boleh Jom take one picture. Okay, tengok kamera tu, senyum. Alright. Okay, terima kasih banyak Alright, berkekalan sehingga ke akhir hayat. Okay. Bergaduh-gaduh tu biasa tau. Tak betul. Tak bergaduh tak bosan. Tapi okay. Okay, bye-bye. Okay guys, alhamdulillah. So, saya dah bahagiakan Wangsa Walk. Kita dah bahagiakan beberapa orang. So, alhamdulillah tercapai niat saya. Saya tak puas hati lagi. Jom kita pergi cari pula yang tepi-tepi jalan ke apa ke. Kita tengok siapa yang kita rasa nak bahagiakan. Terterjah kita bahagiakan dia terus. Jom naik Lambo dengan saya. Assalamualaikum.